suku Kenangan kita teringat takkan pernah hilang Kenangan kita bertempur takkan kita lupa Bagaimanapun kita telah dulu suka dulu I love and now we've grown up but the memories stay in the corners of our minds they'll never fade away fade away Ku takkan lupa asal-usulku suku kenangan kita teringat takkan pernah hilang kenangan kita bertempur takkan kita lupa I love and kita ingat kau jangan dogak mari hijau beratnya dulu suka aku takkan lupa asal-usulku kenangan kita teringat takkan pernah hilang kenangan kita bertempur bagaimanapun kita telah dulu suka dulu I love and kau ingat now we've grown up but the memories stay in the corners of our minds they'll never fade away fade away Ku takkan lupa asal-usulku asal-usulku kenangan kita teringat takkan pernah hilang kenangan kita bertempur takkan kita lupa I love and kita ingat kau
Asal-usulku. Asal-usulku. Kerana kita beringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertemu takkan kita lupa. Oh Allah, saya tak ingat kau. Jangan dogak mari kerja beratnya. Dulu suka aku takkan lupa. Asal-usulku. Kerana kita beringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertemu takkan kita lupa. Bagaimanapun kita telah dulu suka dulu. Oh Allah, saya tak ingat. Now we've grown up, but the memories stay in the corners of our minds. They'll never fade away. Fade away. Takkan lupa asal-usulku. Asal-usulku. Kerana kita beringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertemu takkan kita lupa. Oh Allah, saya tak ingat kau. Jangan dogak mari kerja beratnya. Dulu suka aku takkan lupa. Asal-usulku. Kerana kita beringat takkan pernah hilang. Kita bertemu takkan kita lupa. Bagaimanapun kita telah dulu suka dulu. Oh Allah, saya tak ingat. Now we've grown up, but the memories stay
jahat gak mari hijau beratnya. Dulu suka aku takkan lupa rasa usahaku. Kerana kita teringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertepuk takkan kita lupa. Bagaimanapun kita telah dulu suka dulu. I love and kau ingat. Now we've grown up but the memories stay in the corners of our minds. They'll never fade away. Fade away. Ku takkan lupa asa-usahaku. Kerana kita teringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertepuk takkan kita lupa. Oh I love and kau ingat kau. Jahat gak mari hijau beratnya. Dulu suka aku takkan lupa rasa usahaku. Kerana kita teringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertepuk takkan kita lupa. Bagaimanapun kita telah dulu suka dulu. I love and kau ingat. Now we've grown up but the memories stay in the corners of our minds. They'll never fade away. Fade away. Takkan lupa asa-usahaku. Asa-usahaku. Kerana kita teringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertepuk takkan kita lupa. Oh I love and kau ingat kau.
so cool. Kenangan kita teringat takkan pernah hilang. Kenangan kita bertemu takkan kita lupa. Oh Allah selalu tak ingat kau. Jangan dogak mari hijau beratnya. Dulu suka aku takkan lupa rasa usahaku. Kenangan kita teringat takkan pernah hilang. Kenangan kita bertemu so cool. Kenangan kita teringat takkan pernah hilang. Kenangan kita bertemu takkan kita lupa. Oh Allah selalu tak ingat kau. Jangan dogak mari hijau beratnya. Dulu suka aku takkan lupa rasa usahaku. Kenangan kita teringat takkan pernah hilang. Kenangan kita bertemu so cool.
Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad keempat, rumah untuk pahlawan merah yang kini menjemput kembali para peminat dan penyokong bola sepak negeri Kelantan khususnya. Dan ada perlawanan yang akan diraikan untuk malam ini. Pasukan tuan rumah yang akan melayan kunjungan pasukan Nun Jauh di Utara. Perlawanan minggu ke-12 Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Perlawanan di antara Kelantan Red Warrior FC dan juga Kedah Darul Aman FC. Kita bawakan khas perlawanan live streaming untuk perlawanan di antara Kelantan Red Warrior dan KDA FC, bersiaran secara langsung dari Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, Negeri Kelantan. Jadi eloklah kita beri laluan terlebih dahulu untuk nyanyian lagu Negaraku. Kepada lagu Negaraku, dimohon berdiri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rasakan satu suasana dari Stadium Sultan Muhammad keempat, rumah untuk Kelantan Red Warrior, yang berlatarkan penyokong yang begitu luar biasa, yang dahagakan suasana bola sepak kemeriahannya seperti sebelum-sebelum ini. Dan sekarang tumpuan kita adalah untuk perlawanan minggu ke-12 Liga A1 Semi Pro 2025-2026 di antara Kelantan Red Warrior FC dan juga KDA FC. Diucapkan selamat menonton. Selamat menonton saya ucapkan dan terima kasih di atas sokongan. Dan ini dia kesebelasan utama buat Kelantan Red Warrior FC. Anak jurulatih Irfan Bakti masih mengekalkan 4-3-3 dan ada untuk penjaga gol Amin Faisal dibariskan sebagai pilihan utama. Arham, Syafiq, Aiman, Iskandar, Zuashraf, Faiz, Azraf, Rizwan, Emmanuel Embarga dan juga Wan Fazli Ghazali menjadi pilihan utama buat Coach Irfan Bakti. Manakala untuk Kedah Darul Aman FC mengekalkan formasi 4-4-2. Semestinya ramuan yang terbaik dibariskan oleh Azmi Abdul Aziz, membariskan pemain-pemain muda mereka, pemain harapan. Syazmin sebagai kapten pasukan, Hazri, Hilal, Shanas, Afif, Faris, Aizil, Adam, Iman, Afiq dan juga Irwan. Dan perlawanan yang semestinya dinanti-nantikan. Dan sekarang ini kita lihat kedudukan semasa buat Liga A1 Semi Pro 2025-2026 yang menyaksikan Kelantan Red Warrior menghuni tangga ke-9 dengan pungutan 16 mata, manakala Kedah Darul Aman FC berada di tangga yang ke-15 selepas mengutip 4 mata setelah melalui 11 perlawanan dengan 1 kemenangan, 1 seri dan juga 9 kekalahan. Dan baiklah tuan-tuan, untuk pengadil utama pada malam ini yang akan mengetuai perlawanan pada malam ini akan di Encik Tuan Muhammad Faizrullah dan akan dibantu oleh Azri Rozaimi bin Abu Bakar,
Abdul Majid bin Anwar dan pegawai yang keempat Muhammad Ridwan bin Zahari. Jadi eloklah tuan-tuan, kita ambil masa terlebih dahulu, ambil nafas untuk kita saksikan. It's time to play the game. Bagi Kelantan Red Warrior semestinya ingin mengutip 3 mata penuh setelah mendapat suntikan yang begitu baik untuk perlawanan sebelum ini, menewaskan Amforce FC dengan jaringan 1-0. Manakala perlawanan terakhir untuk Kedah Darul Aman FC bertemu Johor Darul Takzim 2 dan kemenangan berpihak kepada JDT 2 dengan jaringan 6-0. Namun ini dia bola sepak tuan-tuan. Kita akan saksikan sebuah kebangkitan dari Kedah Darul Aman FC. Adakah mampu untuk menepis kebangkitan yang ditunjukkan semangat yang luar biasa oleh pemain-pemain Kelantan Red Warrior FC. Kelantan berada di prestasi yang begitu baik dengan bantuan jaringan daripada Emmanuel Embarga, pemain yang sentiasa menjadi sebutan kini di Bumi Kota Baru setelah menjaringkan 9 gol dengan 2 gol penalti, 1 gol free kick, 1 corner kick, 2 kaki kanan dan juga 3 kaki kiri. Dan semestinya itu statistik yang terbaik sebagai status pemain import untuk Kelantan Red Warrior FC. Dan pada malam ini masih dibariskan dalam kesebelasan utama pemain sensasi Kelantan Red Warrior, Emmanuel Embarga Jr. Kita masih menanti tiupan whistle pertama dari pengadil perlawanan pada malam ini, Tuan Muhammad Faizrullah, dan akan dimulakan oleh Kelantan Red Warrior FC. Berjersey serba merah, menyerang dari kiri ke kanan, pasukan tuan rumah Kelantan Red Warrior FC, dan menyerang dari kanan ke kiri memakai jersey berwarna hijau, pasukan pelawat Kedah Darul Aman FC. Itu dia tiupan whistle panjang yang dibunyikan oleh pengadil perlawanan, Tuan Muhammad Faizrullah, dengan serangan terus dihantar mencari Wan Fazli Ghazali, dikeluarkan di situ oleh Muhammad Shanas Haikal. Namun ada tekanan yang diberikan oleh pemain Kelantan Red Warrior FC. Masih bergelut di situ dan berjaya Emmanuel Embarga kembali untuk Faiz Nasir. Baik untuk Fazli Ghazali, Zul Ashraf, maafkan saya. Azraf kini membuat kawalan bola kembali kepada Faiz Nasir. Dibuka permainan untuk Aiman Joani. Ada larian daripada Emmanuel Embarga dan satu clearance yang begitu penting dilakukan oleh pemain KDAFC. Sekurang-kurangnya menghentikan seketika serangan yang dilakukan oleh Kelantan Red Warrior FC. Lontaran ke dalam untuk KLWFC. Fazli Ghazali membuat satu hantaran namun ada bentesan dan sepakan penjuru yang pertama di minit-minit awal permainan untuk KLWFC. Dan kita lihat ketika ini 5 pemain berjersey merah KLWFC memenuhi ruangan di hadapan pintu gol Wan Muhammad Syazmin untuk memberi tekanan awal, mencari jaringan di minit awal permainan. Dan itu dia satu tempisan yang begitu baik dari penjaga gol KDFC. Dan ada juga satu inside swinger corner kick yang begitu baik dari Emmanuel Embarga. Hampir-hampir sahaja mencemaskan pintu gol KDAFC di minit yang pertama untuk jaringan yang pertama. Wan Muhammad Syazmin, Wan Muhammad Ruzaimi yang merupakan kapten pasukan buat Kedah Darul Aman FC, sentiasa menjadi pilihan buat Izan Azmi. Dan satu sepakan terus ke atas. Azraf melompat untuk cuba memenangi bola di udara. Namun ada kekasaran yang dilakukan oleh Azraf untuk sepakan percuma buat KDAFC ketika ini. Transisi serangan kini beralih untuk KDAFC menekan pertahanan Kelantan Red Warrior FC. Satu hantaran mencari, namun ada baik sokongan yang diberikan oleh Emmanuel Embarga di barisan pertahanan, memberi tekanan untuk memenangi bola. Rizwan Moda, satu sentuhan yang sedikit jauh dari kakinya namun berjaya untuk
kawalan bola. Iskandar Shah, Zuashraf, kembali untuk Azraf. Pemain 3 serangkai yang sering senantiasa menjadi pilihan utama Coach Irfan Bakti untuk mengemudi ataupun mencipta sesuatu sebagai enjin tengah buat KRW. Azraf untuk Faiz Nasir yang sentiasa menjadi playmaker buat Kelantan Red Warrior. Iskandar Shah terus hantar ke atas. Ada larian yang dilakukan oleh Fazli Ghazali yang dilihat sebagai bertindak sebagai false 9 untuk malam ini. Berlari ke hadapan, ke kiri kanan padang untuk membuka ruang buat Kelantan Red Warrior FC menyerang. Dan kini lontaran ke dalam untuk Iskandar Shah. Fazli Ghazali ada sentuhan pertama yang sedikit tersasar dari kawalannya. Dan itu dia, pengadil mendakwa ada sentuhan dari pemain KDA FC. Dan sepakan penjuru yang kedua untuk Kelantan Red Warrior. Dan tumpuan kita ketika ini untuk sepakan penjuru yang akan disempurnakan oleh pemain cilik KRW, Faiz Nasir. Terus hantaran ke atas dan ada tandukan dan jaringan yang dilakukan oleh, maafkan saya tidak mendapat visual yang jelas untuk jaringan itu. Kita lihat kembali ulang tayan. Satu, Faiz Nasir menghantar, ada tandukan, ada lompatan yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 11. Saya rasakan Fazli Ghazali. 19, maafkan saya, Muhammad Syafiq Izzuddin yang menjadi penjaring yang pertama di minit yang kelima. Dan kedudukan yang selesa ketika ini, yang Syafiq Izzuddin yang merupakan pemain pertahanan buat Kelantan Red Warrior FC melompat cuba untuk memenangi bola dan berjaya menewaskan Wan Muhammad Syazmin Wan Rozaimi untuk jaringan pertama. Dan masih ada baki masa yang begitu banyak untuk KDFC untuk memberi sesuatu kejutan di Stadium Sultan Muhammad keempat pada malam ini. Kawalan yang baik daripada Faiz Nasir. Maafkan saya, jaringan yang dilakukan oleh Rizwan Muda berjersey nombor 49. Dan pada malam ini Arham Khushairi bergandengan bersama pemain berjersey nombor 19 Syafiq Izzuddin. Dan ada kecederaan yang berlaku ke atas Iskandar Shah yang memerlukan rawatan dari pasukan fisio dari kamp Kelantan Red Warrior. Rizwan Muda memberi jaringan di minit-minit awal permainan yang begitu selesa untuk Kelantan Red Warrior FC. Dan sehingga 6 minit yang pertama ini kita dapat lihat bagaimana Kelantan Red Warrior cuba memberi tekanan-tekanan awal dengan membuat satu pressing yang begitu tinggi untuk memenangi bola di attacking third mereka dan juga defensive third buat KDA FC. Dan kali ini tumpuan kita kembali untuk sepakan percuma yang pertama buat Kelantan Red Warrior FC. Saya melihat di situ dua pemain, Emmanuel Embarga dan juga Faiz Nasir, yang mungkin ingin merencanakan sesuatu untuk mencari jaringan yang kedua menerusi sepakan percuma ini. 5 pemain berjersey merah berada betul-betul bersama pertahanan baik. Satu set piece Ashraf. Satu taktikal yang begitu baik, hampir-hampir sahaja mengelirukan pertahanan KDA FC. Satu tapping yang dilakukan oleh Faiz Nasir, kembali kepada Azul Ashraf. Bermain 1-2 untuk mencari Fazli Ghazali, namun ada bentesan yang dilakukan oleh pertahanan KDA FC sebentar tadi. Lontaran ke dalam, Fazli cuba menanduk, dikeluarkan di situ oleh Hazrif Balki.
Namun hantaran ke depan yang tidak berjaya mencari pemain-pemain KDAFC. Kembali untuk kawalan Amin Faisal yang kebelakangan ini sering menjadi pilihan Irfan Bakti untuk menjadi benteng pertahanan terakhir KRWFC. Dan di situ baik satu percubaan dari Aiman Joani yang merupakan pertahanan kiri buat Kelantan Red Warrior FC, membuat satu overlapping untuk masuk di barisan pertahanan KDAFC. Sekurang-kurangnya memberi sedikit kecemasan ataupun membuat satu percubaan walaupun tidak tepat ke arah pintu gol Wan Muhammad Syazmin. Rizwan, dua pemain yang cuba mengawasinya. Ada tekanan daripada Faiz Nasir. Kembali untuk Cik Aizil Azrin dan lontaran ke dalam buat Kedah Darul Aman FC. KDAFC yang merupakan pasukan yang tidak asing dalam arena bola sepak Malaysia, yang diswastakan pada tahun 2021 sebelum ini dengan Kedah FA. Dan ini kita tukar kita dari daripada Embarga untuk jaringan yang kedua daripada pemain sensasi Warrior Emmanuel Embarga Junior untuk mencatat rekod pribadi dengan jaringan yang ke-10 bersama Kelantan Red Warrior FC. 2-0 kini Kelantan Red Warrior berada di hadapan di minit yang ke-9. Satu assist yang begitu baik daripada Faiz Nasir dengan melihat satu kombinasi permainan yang melihat larian yang dilakukan oleh Emmanuel Embarga masuk untuk memecah belah pertahanan KDAFC, dan satu tapping mudah saja untuk menewaskan Wan Muhammad Syazmin. Dan kini 2-0 untuk KRWFC. Itu dia satu sorakan daripada peminat-peminat dan penyokong bola sepak negeri Kelantan yang kini begitu berpuas hati dengan prestasi yang ditunjukkan sebagai status pemain import. Pemain yang dibawakan khas dari Cameron yang berusia 26 tahun. Sebelum ini bermain dengan China FC untuk tahun 24-25 di Liga Thailand. Semestinya satu kemasukan yang begitu berpuas hati di kamp Kelantan Red Warrior FC dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Emmanuel Embarga. Dan kini mencatat rekod jaringan peribadi di Liga A1 Semi Pro dengan 10 jaringan. Zul Ashraf turun sedikit ke bawah. Dan bila kita dapat lihat bagaimana mobility yang ditunjukkan oleh pemain-pemain tengah Kelantan Red Warrior FC, satu taktikal yang diterapkan dengan begitu baik oleh Irfan Bakti, memberi kebebasan kepada Faiz Nasir dan juga Zul Ashraf untuk bertindak sama ada central midfield ataupun attacking midfield buat Kelantan Red Warrior FC. Dan kini 4 pemain KRWFC cuba menekan pertahanan KDAFC. Baik, satu, dan ada sekali lagi Embarga cuba memecah sekali lagi. Gelecekan yang begitu baik, namun ada sedikit lambat untuk menerima bantuan. Ke belakang untuk Faiz Nasir, namun sentuhan pertama yang sedikit gopoh dari Faiz Nasir merencarkan seketika serangan yang dilakukan oleh Embarga. Masih dahagakan gol dari pemain-pemain Kelantan Red Warrior FC. Satu hantaran daripada Fazli Ghazali, maafkan saya, daripada Azraf mencari Fazli Ghazali, dan sedikit ke hadapan tidak berjaya dikejar oleh di situ oleh Rizwan Moda. 4-3-3, satu kombinasi permainan yang begitu baik dan persefahaman yang begitu sempurna ditunjukkan oleh pemain Kelantan Red Warrior FC. Dengan ball possession yang begitu baik di bahagian tengah, melihat larian-larian yang akan dilakukan oleh 3 penyerang mereka, sama ada Rizwan Moda, Fazli Ghazali ataupun Emmanuel Embarga. Yang kita lihat
Dua pemain Zul Ashraf dan Faiz Nasir sentiasa memberi satu pertambahan pemain ataupun pertambahan penguasaan bola di peringkat middle third buat Kelantan Red Warrior FC. Di bahagian tengah dan hanya satu pemain KDA-FC yang bertindak sebagai pertahanan tengah untuk KDA-FC dan memberi ruang kepada dua pemain ini untuk cuba memonopoli kawasan middle third permainan. Arham Kushairi yang merupakan kapten pasukan buat Kelantan Red Warrior FC, pemain yang dibawa daripada Kuching City FC, dan kini membaris hampir sahaja kesebelasan utama buat pertahanan Kelantan Red Warrior dengan telah pun melakukan satu jaringan. Iskandar Shah, pemain berjersey nombor 19 untuk KDA-FC. Baik satu tampanan yang dilakukan oleh Arham Kushairi menghentikan seketika, dan kini penguasaan kembali di dalam kawalan Kelantan Red Warrior FC. Rizwan Moda untuk Iskandar Shah. Azraf bermain hantaran-hantaran pendek bersama Zul Ashraf, mencari Fazli Ghazali, namun sedikit jauh hantaran yang dilakukan oleh Zul Ashraf. Mudah untuk Shazmin membina serangan dari barisan pertahanan Kedah Darul Aman FC. Cuba membuka permainan untuk pemain berjersey nombor 35 Adam Syakirin. Berjaya dirampas kembali penguasaan bola, dan kita lihat sedikit struggle untuk Kedah Darul Aman FC. Cuba masuk untuk bahagian serangan mereka dengan disiplin yang begitu baik ditunjukkan oleh pertahanan-pertahanan Kelantan Red Warrior FC. Tidak memberi sebarang ruang penguasaan bola untuk Kedah Darul Aman FC. Dan kini ada larian daripada Rizwan Moda melepasi satu pemain, dan telah pun terkeluar kawalan daripada pemain berjersey nombor 27 Aizil Azrin. Faiz, Azraf yang sentiasa bertindak sebagai defensive midfield untuk Kelantan Red Warrior, dan begitu memikat hati Irfan Bakti. Fazli untuk Iskandar Shah. Faiz cuba melepasi dua pemain dan ada mendakwa dirinya dikasari, namun pengadil tidak bersetuju dengan tindakan itu. Maafkan saya, dengan dakwaan itu, dan kini lontaran ke dalam untuk Kelantan Red Warrior. Fazli Ghazali yang sentiasa menjadi sasaran utama untuk barisan tengah melorongkan bola, sekurang-kurangnya membuat larian sebagai false nine ataupun target man. Wan Fazli Ghazali yang kini sentiasa menjadi pilihan sebagai penggempur utama buat Kelantan Red Warrior FC. Dengan saya rasa dua gol yang telah dijaringkan oleh Fazli Ghazali di dalam Liga A1 Semi Pro. Dan kini ada serangan yang dilakukan, namun Muhammad Shazmin bertindak cemerlang untuk membuat tampanan, dan sudah ada larian yang dilakukan oleh Embarga sebentar tadi. Masih tidak berjaya untuk masuk ke kawasan pertahanan Kelantan Red Warrior. Kembali ke belakang pemain-pemain KDA-FC. Irwan, dan kini cuba mengatur serangan dari bawah. Mudah untuk Iskandar Shah. Baik daripada Amin Faisal. Tenang sahaja untuk mengeluarkan bola dari zon bahaya untuk Faiz Nasir. Maafkan saya, Azraf. Baik, 1-2 Embarga dan Azraf menghantar ke seberang kanan. Rizwan Moda lepas satu gelecekan.
Iskandar Shah membuka permainan overlapping yang dilakukan dan satu hantaran yang tidak berjaya. Ada tampanan daripada Hilal Amin. Iskandar Shah, Faiz Nasir, baik 1-2 walaupun sedikit melambung hantaran dilakukan. 1-2 yang begitu menarik dan itu dah kekasaran akan percuma untuk Kelantan Red Warrior FC dari sudut dan jarak yang begitu baik untuk jaringan yang ketiga berlaku di minit yang ke-18. Saya rasakan Emmanuel Embarga yang akan menyempurnakan sepakan percuma ini. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan dan laungan-laungan gol yang kini dilaungkan oleh penyokong-penyokong pasukan tuan rumah Kelantan Red Warrior FC. Emmanuel Embarga sudah pun mencatat 10 jaringan. Adakah akan membuat tambahan jaringan? Dan mudah terus ke dakapan Wan Muhammad Shazmin. Sepakan yang dilakukan oleh Emmanuel Embarga, sepatutnya dia boleh mencari bucu pintu gol KDAFC untuk melakukan jaringan. Namun terus ke dakapan penjaga gol KDAFC. Azraf ke belakang untuk Syafiq Izzuddin. Arham Khushairi, pemain berusia 25 tahun. Embarga. Dan ada Azraf terlepas. Kawalan yang dilakukan oleh KDFC membuka permainan, namun mudah untuk Iskandar Shah. Satu intercept yang begitu baik dari Iskandar Shah untuk menghentikan seketika serangan balas yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah Darul Aman. Setelah kawalan yang sedikit longgar dilakukan oleh Azraf. Iskandar Shah, Rizwan Muda juga turut turun untuk membantu pertahanan. Faiz Nasir yang senantiasa berada di keseluruhan padang untuk memberi sokongan kepada Azraf dan juga Zul Ashraf. Mobility yang diberikan oleh Irfan Bakti kepada Faiz Nasir. Dan kini kekasaran yang dilakukan oleh Irwan ke atas Rizwan Muda. Mungkin tidak ada pilihan untuk menghentikan pemain lincah Kelantan Red Warrior ini, Rizwan Muda, yang telah pun mencatat penjaring pertama di dalam perlawanan ini. Satu hantaran pendek daripada Azraf untuk Faiz Nasir dan melebarkan permainan kepada Embarga. Oh, ada tarikan yang dilakukan. Kekasaran yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 19 Faris Hafi ke atas Emmanuel Embarga. Yang saya kira kalau tidak ada kekasaran yang berlaku, mungkin akan ada sesuatu yang sedikit mencemaskan pintu gol Wan Muhammad Shazmin sebentar tadi. Pemain yang sentiasa perlu diberi perhatian oleh pertahanan pasukan lawan, Emmanuel Embarga. Faiz Nasir. Baik clearance yang dilakukan oleh Irwan. Masih dalam kawalan Embarga dengan serangan yang kedua. Faiz Nasir tidak lepas. Kawalan yang diberikan oleh Faris Hafi dan lontaran ke dalam. Mungkin sedikit tidak dapat ruang yang begitu sempit untuk Faiz Nasir melakukan sesuatu. Embarga untuk Rizwan Muda. Syafiq Izzuddin. Kembali untuk Azraf yang turun membantu pertahanan setelah Arham Khushairi berada sedikit tinggi untuk memberi sesuatu kepada sepakan percuma sebentar tadi.
Satu recovery yang baik. Dan kini sepakan sepakan terus dari Fazli Ghazali. Dan sepakan penjuru yang ketiga saya rasakan untuk Kelantan Red Warrior. Ada sesuatu yang positif daripada Fazli Ghazali sebentar tadi untuk membuat sepakan terus untuk menguji Wan Muhammad Syazmin. Namun ada bentesan yang dilakukan oleh pertahanan Kedah Darul Aman. Tidak memberi sebarang ruang kepada Fazli Ghazali yang masih dahagakan untuk mencatat jaringan pada malam ini. Dan baik, tindakan meluru keluar daripada penjaga gol Kedah Darul Aman FC. Dan sentuhan terakhir ke atas kaki Muhammad Irwan menghadiahkan sepakan penjuru susulan buat Kelantan Red Warrior. Emmanuel Embarga. Hantaran pendek dilakukan kepada Zul Ashraf. Namun sedikit jauh hantaran 1-2 permainan dengan Zul Ashraf. Tidak berjaya dikejar Emmanuel Embarga yang merupakan penjaring yang kedua buat Kelantan Red Warrior pada perlawanan ini. 25 minit permainan dan Kelantan Red Warrior berada di hadapan dengan jaringan yang begitu selesa, 2-0. Hasil jaringan daripada Rizwan Muda dan juga Embarga. Baik daripada Azraf. Rizwan kembali ke belakang untuk Zul Ashraf. Baik, Iskandar Shah. Emmanuel Embarga melihat sedikit lambat dan percubaan. Ada larian yang dilakukan oleh Aiman Juani di seberang kiri. Namun gelecekan yang begitu sempurna daripada Emmanuel Embarga menewaskan pertahanan Kedah Darul Aman untuk melepaskan sesuatu. Namun sedikit melewati palang gol Wan Muhammad Syazmin. Jika kita lihat bagaimana bola sampai kepada kaki Emmanuel Embarga, akan ada sesuatu yang positif ditampilkan oleh pemain ini. Sekurang-kurangnya memberi kecemasan ataupun merumitkan seketika pertahanan Kedah Darul Aman FC untuk membuat kawalan ke atasnya. Azraf berjaya membuat satu interception yang begitu baik. Embarga, Fazli, lambat dan satu hantaran kepada Faiz Nasir. Terlepas kawalan dan serangan yang dilakukan oleh Kelantan Red Warrior FC. Mungkin ada sedikit salah faham yang berlaku sebentar tadi dengan serangan yang dibina daripada Azraf. Pemain tengah untuk Kelantan Red Warrior FC yang dilihat memberi sumbangan yang begitu besar di middle third. Gelecekan daripada Faiz Nasir. Baik. Dia mendakwa dirinya dikasari namun pengadil meneruskan permainan. Terlepas Aiman Joani. Ada larian 4 ketika ini pemain untuk pemain berjersey nombor 19 Faris Hafi. Recovery yang baik daripada Aiman Joani. Emmanuel Embarga melihat Fazli Ghazali. Kembali pada Faiz Nasir. Satu cutback yang begitu baik daripada Fazli Ghazali untuk membuat sesuatu kepada Faiz Nasir. Satu set yang begitu baik daripada Fazli Ghazali untuk Faiz Nasir. Namun ketidakseimbangan badan oleh Faiz Nasir tidak berjaya melepaskan ledakan yang begitu baik. Namun mudah tepat ke dakapan penjaga gol Kedah Darul Aman. Amin Faisal, penjaga gol ya untuk Kelantan Red Warrior FC, masih tidak diuji untuk minit ke-27. Serangan-serangan yang berjaya dipatahkan oleh pertahanan Kelantan Red Warrior memberi keselesaan yang begitu baik untuk penjaga gol Amin Faisal.
Zul Ashraf. Saya begitu suka melihat kepada pergerakan bebas daripada pemain-pemain Kelantan Red Warrior FC. Mobility yang diberikan oleh jurulatih mereka untuk mana-mana pemain berada di mana sahaja di atas padang. Kita dapat lihat sekali-sekala bagaimana Emmanuel Embarga akan masuk bertindak sebagai pemain tengah. Dan Aiman Joani akan membuat recovery position di tempat Embarga untuk memberi satu ekstra pemain kepada Kelantan Red Warrior FC. Dan kini ada serangan yang cuba dilakukan oleh Kedah Darul Aman. Namun Rizwan Moda bertindak cemerlang. Walaupun bertindak sebagai penyerang, namun turun membantu pertahanan. Inilah tenaga-tenaga yang kita perlukan dalam bola sepak moden. Tidak begitu statik dengan satu posisi, malah dapat bertindak untuk sentiasa memberi kestabilan posisi ketika bertahan buat Kelantan Red Warrior FC. Baik, satu gelecakan melepasi dua pemain. Namun satu hantaran yang tidak berjaya lepas dari Iskandar Shah. Dan Cik Aizil Azrin kembali ke belakang untuk Irwan Zarif. Pemain berjersey nombor 4 Hazrif Balkif yang bertindak sebagai pertahanan, namun turut membantu pasukan Kedah Darul Aman FC untuk menyerang. Pemain yang mempunyai fizikal yang begitu baik sebagai benteng pertahanan, namun telah pun ditewaskan dengan jaringan 2-0 oleh pemain-pemain Kelantan Red Warrior. Amin Faisal untuk Aiman Joani. Kita dapat lihat Kelantan tidak begitu gopoh untuk melakukan serangan. Kita dapat lihat bagaimana pemain-pemain tengah mereka cuba membina serangan dari bawah untuk menarik pemain-pemain Kedah Darul Aman FC keluar dari posisi mereka. Dan ketika itulah larian yang akan dilakukan oleh tiga serangan mereka, Embarga, Fazli dan juga Rizwan Moda. Baik, satu hantaran mencari Embarga, masuk di situ dan satu serangan yang tidak berjaya dibaca oleh rakan-rakan Kelantan Red Warrior FC. Hantaran yang dilakukan oleh Embarga sedikit tinggi. Faiz Nasir cuba masuk dan dikasari di situ, namun permainan diteruskan. Azraf membuat satu recovery yang begitu baik untuk merencatkan seketika serangan yang dilakukan oleh Aizil Azrin, pemain berjersey 27. Dan setakat ini kita dapat lihat untuk 5 minit yang terakhir Kedah Darul Aman FC cuba mempertingkatkan momentum serangan mereka. Mungkin mereka telah pun mendapat momentum untuk melakukan serangan setelah dikejutkan dengan dua jaringan di minit-minit awal permainan. Pemain-pemain muda mereka mampu melakukan sesuatu yang mungkin boleh memberi cabaran buat pertahanan Kelantan Red Warrior FC. Azraf, baik recovery daripada Syafiq Izzuddin. Tekanan tinggi yang diberikan ketika ini Fazli Ghazali dan Emmanuel Embarga, dan di situ dia Faiz Nasir. Zul Ashraf membuat satu serangan balas, namun sedikit kesempurnaan yang tidak dapat disempurnakan oleh Zul Ashraf untuk melorongkan bola kepada Emmanuel Embarga. Sekali lagi ada serangan yang dilakukan oleh Aiman Joani. Satu larian invert masuk ke dalam kotak penalti Kedah Darul Aman FC. Aiman Joani membuat satu overlapping yang begitu baik untuk membantu serangan. Aiman Joani, begitu juga Arham Kushairi yang dilihat bermain dengan sedikit tinggi.
Mungkin mereka telah pun mendapat penguasaan posisi yang begitu baik untuk memecah belahkan pertahanan Kedah Darul Aman. Azraf. Baik, recovery yang begitu baik daripada Azraf setelah hantaran yang tidak berjaya disempurnakan olehnya kepada Faiz Nasir. Namun tekanan susulan daripada pemain berjersey nombor 8 ini yang dilihat begitu baik, menjadi nadi ataupun enjin tengah yang sentiasa menggerakkan bola daripada defensif third kepada middle third untuk Kelantan Red Warrior. Dan dia juga bertindak sebagai pemain yang pertama akan memenangi bola untuk di bahagian middle third setelah serangan yang dilakukan oleh Kedah Darul Aman FC. Di situlah akan adanya Azraf untuk merencatkan seketika serangan. Dengan dua pemain tengah Kelantan Red Warrior FC, Faiz Nasir dan juga Zul Ashraf akan melakukan satu kreativiti di bahagian tengah. Faiz Nasir, Zul Ashraf untuk Aiman Joani. Berjaya dikejar di situ oleh Shanas Haikal. Namun tidak ada pemain Kedah Darul Aman. Kembali kepada penguasaan Kelantan Red Warrior FC. Dan kini Emmanuel Embarga lepas dua pemain. Faiz Nasir, hantaran-hantaran pendek melorongkan untuk Embarga. Azraf, satu turning yang begitu baik daripada half turn yang begitu baik daripada Azraf untuk keluar daripada kawasan sempit. Itulah kriteria yang diperlukan oleh pertahanan tengah. Sentiasa mempunyai satu visi ataupun corak permainan yang mampu keluar dari tekanan. Azraf dilihat mempunyai ciri-ciri sebegitu. Dan kini Fazli Ghazali membuat satu kesempurnaan bicycle kick. Jaringan yang ketiga. Jaringan dari Wan Fazli Ghazali. 3-0 Kelantan berada di hadapan di minit yang ke-35. Kita dapat lihat begitu mudah Kelantan Red Warrior FC membuat satu permainan hantaran-hantaran pendek di bahagian tengah mereka untuk cuba menarik pertahanan Kedah Darul Aman FC memberi tekanan. Dan ketika itu akan ada larian yang dilakukan oleh penyerang mereka. Dan Fazli Ghazali menyempurnakan jaringan yang ketiga dengan bersahaja bicycle kick. Itu dia satu suasana yang ketiga ini di Stadium Sultan Muhammad keempat dengan kegembiraan para penyokong-penyokong pasukan tuan rumah setelah dihadiahkan dengan 3 jaringan. Kedah Darul Aman seharusnya melakukan sesuatu. Dan Wan Muhammad Syazmin mengeluarkan bola dan gelontaran ke dalam untuk Kelantan Red Warrior. Untuk rekod pertembungan di Liga A1 Semi Pro 2025-2026, Kedah Darul Aman mengutip 1 kemenangan sahaja dan 9 kekalahan dengan 6 jaringan dan 32 bolos setakat ini. Dan kini mereka bolos dengan 3 gol di Stadium Sultan Muhammad keempat. Di minit separuh masa yang pertama, Fazli Ghazali untuk Rizwan Muda. Fazli Ghazali tidak berjaya untuk lepas dari kawalan pertahanan Kedah Darul Aman FC. Dan kini ada tekanan daripada Rizwan Muda. Ada tarikan yang dilakukan oleh Syafiq Izzuddin
menghadiahkan sepakan percuma setelah menjatuhkan pemain yang berjersey nombor 76, Muhammad Afiq Aiman, penyerang utama buat Kedah Darul Aman FC, yang dilihat masih tidak dapat melakukan sesuatu. Dan kini serangan dilakukan. Aiman Joani membuat satu kabel untuk Faiz Nasil. Dan Fazli Ghazali baik. Oh! Satu permainan yang begitu baik ditunjukkan oleh 4 pemain Kelantan Red Warrior FC. Aiman Joani, Faiz Nasil, Fazli Ghazali dan Emmanuel Embarga melakukan sesuatu yang menggembirakan para penyokong. Namun percubaan daripada Emmanuel Embarga, ada satu hadangan yang begitu baik, begitu penting dilakukan oleh pertahanan Kedah Darul Aman FC untuk menidakkan jaringan yang keempat Kelantan Red Warrior FC. Kita dapat lihat bagaimana begitu mudah pemain-pemain Kelantan Red Warrior untuk melakukan serangan balas. Dengan 4-5 pemain mereka berada tinggi untuk melakukan serangan. Fazli Ghazali mempunyai ruang untuk melakukan sesuatu sebentar tadi. Namun dia memilih untuk membuat satu set kepada Emmanuel Embarga. Satu perkara yang positif, namun sepatutnya serangan itu perlu diterjemahkan dalam jaringan untuk 4-0 buat Kelantan Red Warrior. 40 minit permainan, Kelantan berada dengan begitu selesa dengan 3 jaringan. Rizwan Muda, Emmanuel Embarga dan juga Fazli Ghazali mencetak nama sebagai penjaring untuk perlawanan pada malam ini. Aksi akrobatik untuk jaringan yang ketiga ditunjukkan oleh Fazli Ghazali untuk menewaskan Wan Muhammad Syazmin. Hilal Amin kembali kepada Syazmin setelah kawalan posisi yang begitu baik daripada pemain Kelantan Red Warrior FC. Mansur Ashraf, Fazli ada. Sekali lagi Emmanuel Embarga masuk untuk baik. Gelecehkan 3 pemain. Jaringan yang keempat, Emmanuel Embarga Junior menggelecek 2-3 pemain Kedah Darul Aman FC. Dan akhir sekali menewaskan Wan Muhammad Syazmin dengan tapping yang begitu mudah di sebelah kanan penjaga gol Kedah Darul Aman FC. Sesuatu yang luar biasa daripada pemain-pemain Kelantan Red Warrior FC untuk 4 jaringan di separuh masa yang pertama. Pemain sensasi Kelantan Red Warrior FC, Emmanuel Embarga Junior. Pemain yang kini sentiasa menjadi bualan di Kota Baru dengan aksi yang begitu memukau sesuai dengan statusnya sebagai penyerang import. Walaupun mempunyai fizikal yang begitu terhad, sedikit kecil, namun kelincahannya kita dapat saksikan sebentar tadi bagaimana dia masuk untuk menewaskan dengan gelecekan yang sempurna 3 pemain dan melepaskan satu tapping mudah untuk jaringan yang keempat. Itu dia Emmanuel Embarga Junior, satu-satunya pemain import Kelantan Red Warrior FC yang kini berada di atas padang. Seperti saya katakan, jika pemain ini dapat bola akan ada sesuatu perkara yang positif dilakukan olehnya. Syafiq Izzuddin untuk Amin Faisal yang masih tidak diuji dengan sebarang serangan dari Kedah Darul Aman. Dan Rizwan Muda
mahu mencetak nama sebagai 2 kali gelecekan. 1 cutback yang sedikit rendah dan lemah daripada Rizwan Muda. Namun pujian yang perlu dilakukan diberikan kepadanya setelah menggelecek 2 kali. Satu handling yang begitu baik daripada Rizwan Muda sebentar tadi. Namun hantarannya ke belakang, tidak ada rakan yang membantu yang berada sedikit jauh. Dan ketika itu sudah pun ditutup ruang oleh pertahanan-pertahanan Kedah Darul Aman. Faiz Nasir, Zul Ashraf, mobility 3 pemain tengah. Azraf baik, satu skill individu yang menarik. Terkena pemain Kedah Darul Aman, Muhammad Shahnaz Haikal. Namun ada tangkapan yang begitu cemas sebentar tadi oleh Syazmin. Muhammad Azraf, pemain berjersey nombor 8, bagi saya mempunyai satu controlling ball yang begitu baik untuk keluar daripada kawasan-kawasan sempit. Dan kini larian yang dilakukan oleh Aiman Joani. Ada visi yang begitu baik daripada Faiz Nasir untuk Aiman Joani. Faiz Nasir. Ada sentuhan yang cuba mencari Fazli Ghazali. Iskandar Shah. Baik daripada Fazli Ghazali. 1-2 untuk Azraf. Namun ada satu physical battle yang berlaku di antara Azraf dan juga pertahanan Kedah Darul Aman FC. Menghentikan seketika serangan yang dilakukan. Turning yang begitu sempurna daripada Zul Ashraf. 2 minit masa tambahan yang diberikan oleh Muhammad Ridwan bin Zahari untuk separuh masa yang pertama. Dengan Kelantan ketika ini berada di hadapan dengan jaringan 4 gol. Mungkin banyak perkara yang perlu dilakukan oleh jurulatih Kedah Darul Aman FC, Azmi Abdul Aziz, di bilik persalinan. Sekurang-kurangnya kembali ke dalam permainan, memberi cabaran kepada Kelantan Red Warrior. Setelah begitu selesa jaringan-jaringan ini yang dilakukan. Dan kini tumpuan kita untuk sepakan penjuru daripada Emmanuel Embarga. Adakah akan ada sesuatu jaringan yang berlaku di minit-minit akhir separuh masa yang pertama? Sama-sama kita saksikan 5 pemain Kelantan Red Warrior FC. Baik, tandukan yang dilakukan oleh Irwan Zarif. Satu hantaran kepada near post pintu gol Kedah Darul Aman daripada Emmanuel Embarga. Tidak berjaya menewaskan. Dan sepakan susulan yang kedua, sepakan penjuru buat Kelantan Red Warrior FC. Satu hantaran sekali lagi inside swinger daripada, adakah dia mahu mengulangi sekali lagi jaringan sebelum ini? Ada daripada Emmanuel Embarga, reaksi susulan untuk Azraf, membuat satu tapping mudah untuk Rizwan Muda. Dan ketika ini serangan balas yang dilakukan oleh Kedah Darul Aman. 2 pemain berlawan dengan 3. Namun sudah pun tertutup. Recovery yang begitu baik. Dan itu dia tiupan panjang yang ditiup oleh pengadil perlawanan, Tuan Muhammad Faizrullah, untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama. Dan setakat ini keputusan yang kita terima daripada Stadium Sultan Muhammad keempat, 4-0 untuk Kelantan Red Warrior. Berada di hadapan menewaskan Kedah Darul Aman FC setelah jaringan yang dilakukan oleh Rizwan Muda, Emmanuel Embarga dan juga Fazli Ghazali. Terima kasih untuk aksi separuh masa yang pertama. Dan kita akan kembali untuk aksi separuh masa yang kedua. Perlawanan minggu ke-12 di antara Kelantan Red Warrior FC dan juga Kedah Darul Aman FC. Terima kasih.
ingat kau. Jangan dogak mari hijau beratnya. Dulu suka aku takkan lupa rasa usahaku. Kerana kita teringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertemu jangan dogak mari hijau beratnya. Dulu suka aku takkan lupa rasa usahaku. Kerana kita teringat takkan pernah hilang. Kerana kita bertemu lupa asal usulku.